Percaya tak, harga emas 1 gram gold bar ini beberapa tahun lagi akan cecah RM1,000 per gram. Cuma bila tu kita tahulah. Nak predik berapa tempoh jangka masa yang tepat itu tak pastilah. Tetapi yang pastinya harga emas memang boleh cecah RM1,000 per gram. Berdasarkan faktor-faktor fundamental yang wujud sekarang lah. Permintaan bank pusat, inflasi, pengurangan nilai mata wang fiat, hutang yang sudah tidak terkawal, banyak lagi lah. Basically memang harga emas ni dalam trajectory untuk bergerak naik ke atas. Walaupun dalam jangka masa pendek harganya akan adalah turun naiknya, sebab emas ini masih lagi dilaburkan sebagai satu bentuk komoditi. Walaupun ada yang argue emas ni bukanlah satu komoditi sebenarnya. Dia walaupun komoditi in names, tetapi behavior dia lebih kepada sebagai satu bentuk monetary asset. Jadi bagi yang baru nak mula menyimpan emas, anda tidak perlu fokus kepada harganya. Asal ada bajet, asal ada duit yang anda tak akan guna dalam tempoh 3 tahun ini, terus beli sahaja emas dan beli secara konsisten. Sebab bila kita menyimpan emas ini, kita fokus kepada membina harta kekayaan kita. Kita fokus kepada menambah bilangan aset kita. Itu sahaja. Eventually harga emas ni boleh cecah lebih tinggi daripada harganya sekarang. Jadi kalau anda baru nak bermula, tekan link di bio, nanti saya bantu.